Soalan yang pertama, ketika masuk solat dengan berniat makmum tetapi imam terlebih dulu dan selesai beri salam, adakah makmum yang dang tadi tu kena semayang semula dengan takbiratul ihram balik sebabnya dia berniat makmum tadi sedangkan situasinya dang? Baik. Imam duduk tahiyat akhir. Okey, datang makmum baru sapa. Makmum Allah, aku semayang pada maghrib makmum. Faham lagi? Imam pun assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah semayang. Jadi macam mana caranya? Tengok, bila kita sempat berniat dalam takbiratul ihram sebelum huruf kum imam dapat semayang. Kita habis lagi takbir, imam berkata kum. Okey. Imam habis dah. Assalamualaikum, kita Allahu akbar. Maka kita tak dapat semayang. Maaf, dikira semayang seorang. Tak payah tukar niat. Tapi kalau kita akbar, imam alaikum, dapat berjemaah. Kerana ujung solat ialah huruf mim yang kedua pada assalamu alaikum. Assalamu mim pertama, kum mim yang kedua. Kita Allah, terima assalam. Kita akbar, terima alaikum. Kita akbar dulu, maka dapat semayang. Jangan kita Allah, terima assalamualaikum. Ini pun degah lalu. Faham? Dan kita kata akbar, tak masuk lagi. Jadi dia sudah keluar, kita belum masuk. Bila kita masuk, seseorang itu dikira masuk dalam semayang setelah dapat menyebut huruf ra pada hujung akbar. Siapa sempat sebut bar, dia sudah masuk dalam semayang. Siapa tak sempat sebut bar, dia tak masuk lagi dalam semayang. Okey? Soalan seterusnya. Air najis yang ditapis untuk mengambil air wuduk, adakah sah? Baik. Dia air kecil, dia tapis. Tapis campur air kecil kuda, air kecil air rimau, air kecil orang. Tapi jadi air. Tak jadi. Hukumnya tak akan bertukar hakikat. Yang bolehnya ialah air najis tadi bercampur dengan air yang suci yang banyak, maka menang air yang suci. Faham lagi? Contohnya air kencing yang 2-3 titik masuk di dalam baldi, kemudian dicampur dengan air sehingga air yang banyak 2 kolok, maka jadi menang, tidak ada perubahan, maka menang air mutlak namanya. Faham lagi? Tapi kalau mutlak campur dengan air bersih yang banyak, air najis itu sendiri yang mutapih, mengubah apa proses sekalipun, dia tetap tidak tukar menjadi suci. Yang boleh tukar jadi suci ialah najis bangkai, kulit bangkai yang disamak. Yang kedua, arak yang bertukar dengan sendirinya sampai menjadi cuka. Apakah beza mazi dengan mani? Sama tapi tidak serupa. Kat mana sama? Keluar daripada kemaluan belaka. Bukan mazi keluar daripada telinga, semua dari kemaluan. Kat mana bezanya? Air mazi jernih, air mani keruh, air mazi licin, air mani kasar, air mazi menitik, air mani memancut. Ada beza tak? Lagi, air mazi najis, air mani suci. Air mazi mewajibkan wuduk, air mani mewajibkan mandi. Soalan seterusnya. Kita baca Fatihah masa solat, lepas tu kita sedawa dan sebut tahmid. Batal ke tak Fatihah? Lepas tu kena ulang ke tak Al-Fatihah? Mohon pencerahan. Baik. Dia baca Fatihah, lepas tu dia sedawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Maliki Yaumiddin. Tak boleh. Nampak? Tak boleh. Kerana apa? Kerana ada ayat Alhamdulillah di situ, menyebabkan putus mualat. Okey? Dia tak boleh ada benda-benda yang bukan daripada hal solat. Tapi kalau disebut hal solat, tidak putus. Contoh, tu imam tersalah, dia Ar-Rahmanir Rahim, subhanallah,
Maliki yaumiddin, diterus sambung. Tak apa. Kerana subhanallah itu hal semayang. Faham lagi? Adapun sedakwa kata alhamdulillah bukan hal solat. Okey? Jadi bukan batas semayang, kena baca semula Fatihah. Okey? Kerana dalam surah Fatihah lepas Ar-Rahmanir Rahim tidak ada alhamdulillah. Soalan seterusnya. Apakah hukum solat menutup mata? Hukumnya ada dua pandangan ulama. Pendapat yang pertama makruh. Pendapat yang kedua harus. Kedua-dua pendapat ini boleh dipakai. Dan ada pendapat mengatakan kalau kita buka jadi lara tak khusyuk, kalau kita kejam datang khusyuk, afdal kejam. Dan asalnya hak sunnahnya melihat tempat sujud. Pada lain daripada tasyahud. Adapun ketika tasyahud melihat jari telunjuk. Jadi dalam semayang kita disunatkan melihat tempat sujud dan melihat jari telunjuk ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nampak lagi? Tapi siapa yang pejam kerana dia bila buka jadi tidak khusyuk, maka tidak ada kesalahan. Faham? Cuma ulama tidak berkhilaf pada masalah haram. Ulama hanya berkata hukumnya makruh saja hak paling berat. Tanpa sebab saja-saja kejam mata makruh. Bukan makruh pejam tu. Sebab makruh tu ialah tidak melihat tempat sujud, kerana Nabi dalam hadis melihat tempat sujud, kerana Nabi dalam hadis melihat tangan ketika tasyahud. Jadi dia tutup, dia tak tengok, dia tak buat apa yang Nabi buat, maksud situlah makruhnya. Faham? Dan sebagian ulama berkata bukan makruh, harus tidak melihat, harus pejam mata. Yang afdal tidak pejam melihat tempat sujud. Semasa khutbah Jumaat baru bermula, boleh tak kalau kita nak berzikir atau berselawat? Kalau kita sedang duduk dalam masjid, naik khotib, boleh tak kita buat amalan-amalan lain? Tak boleh. Dia ambil baca Quran, ambil Quran pergi baca. Orang baca khutbah, tak boleh. Kerana dalam Quran kata fastami'ulah. Hendaklah kamu berusaha sampai dapat mendengar bagi yang membaca khutbah. Okey? Berzikir tinggalkan. Orang duk baca khutbah, hadirin jemaah sekalian, kenapa minyak belum turun? Dia duduk subhanallah, 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 subhanallah. Itu tak betul. Faham lagi? Jadi terlebih lebarnya. Dua moh tengok gusti, ada zikir pun, faham? Depan orang yang buat sibuk. Ada kok nyakit lagu tu. Jadi jangan ketika khutbah beri tumpuan. Adapun hati berzikir tidak menjadi kesalahan, dengan syarat ulama kata kalau hati berzikir maka tidak menjejaskan kamu punya tadabbur, perhatian kepada maksud-maksud makna khutbah yang disampaikan. Kerana dengar khutbah, faham khutbah lebih afdal daripada berzikir. Cuma kata ulama, bila disebut nama Nabi, maka sunat kita yang mendengar kata selawat dengan nada yang perlahan. Katanya Tok Khatib, Nabi telah bersabda, kita dengar Nabi di bawah ni Allahumma salli ala Muhammad. Sunat. Okey? Soalan seterusnya. Anak tidak minta maaf dengan ibu kerana buat ibu dia menangis. Jadi bolehkah ibunya meminta balik duit dan makan minum yang ibunya beri kepadanya? Apakah hukum buat ibu kita menangis? Hukumnya haram dan dapat pahala. Mana pula? Mana ada dua hukum lah. Yang pertama haram, berdosa. Yang kedua dikira sebagai elok. Mana yang berdosa? Kita derhaka kepada dia, dia menangis, berdosa kita. Dia suruh kita sesuatu, kita tak buat, dia pun menangis, sedih, kita tak mutaat, berdosa. Kita lawan cakap dia, berdosa. Kita sakitkan hati dia, berdosa, dia menangis. Tapi ada menangis yang kita dapat pahala. Faham? Kita berusaha sungguh-sungguh berjaya dalam pelajaran, ibu kita seronoknya sampai menangis, dapat pahala. Nangis kau. Faham lagi? Nangis ada dua, nangis sedih, nangis nampak gembira. Jadi nak menangiskan ibu bapa, nangis biar mereka gembira. Faham lagi? Boleh. Sebab menangis ini benda biasa dalam kehidupan. Mak menangis. Kerana apa? Kadang-kadang kerana anak jahat. Kadang-kadang anak selalu berjaya. Menangis kau anak. Mak, betul tak?
Ayah jarang nangis nak bini. Mau dah ui. Apakah hukum kita simpan janggut panjang atau tebal sangat? Ada kata tak boleh, kena potong comel dan kemas. Kalau kata janggut ni comel dan kemas, wajib bukan sunat, kata ulama. Siapa simpan janggut, sunat kemas. Panjang pendek tak ada masalah, kerana ulama berselisih masalah ni. Tidak ada qat'i. Nah, ada yang kata segenggam, ada kata lebih pada segenggam pun boleh, ada kata panjang pun boleh. Nah, tapi kalau bab kemas, semua ulama bersetuju. Kerana Nabi kemas. Rambutnya dia letak minyak, janggutnya dia letak minyak dan disikat. Faham lagi? Kita rambut macam terlapuh rambut. Faham lagi? Nampak berjelibung kan di rambut, tak tahu benda. Nah, saya ada tinggal puasa tapi saya lupa nak ganti. Bila puasa yang akan datang, saya kena ganti puasa 2 kali ganda atau tidak? Siapa yang terlupa ganti, maka dia dimaafkan. Faham lagi? Tidak berganda. Orang yang terlupa. Faham lagi? Dia wajib qadha. Okey? Siapa yang ingat tapi dia lalai juga daripada qadhanya, maka berganda. Apa ganda? Iaitu dia dikenakan satu lagi hukuman selain 1 hari qadha, dikenakan fidyah. Faham lagi? Soalan seterusnya. Saya dengan kakak saya balah 2 bulan dah. 2 bulan tu dosa ke tak? Jangan apa yang ada dalam perbalahan itu. Ada maki hamba berdosa. Nah, ada maknanya dendam-mendendam berdosa. Tapi tidak tegur kerana duduk jauh. Kerana duduk Sarawak seorang duduk di Malaysia jauh, itu tak ada masalah. Kalau boleh jangan balah. Kalau nak balah jangan lebih pada 3 hari. Faham lagi? Apakah hukum bila orang yang mengaji terus ambil tahu hak orang lain? Hukum ambil tahu hak orang apa dia? Hukumnya harus. Dengar baik-baik. Apakah hukum kita ambil tahu hak orang? Harus. Yang haram ialah kita nak cara hak rumah tangga orang, supaya nak tahu benda-benda aib orang, kita nak pelekehkan orang. Hukumnya haram, dosa besar. Faham? Kita nak tahu anak dia kerja di mana, boleh, tak ada masalah. Kita tanya orang, anak dia kerja di mana? Tu kata kerja di offshore, tengah laut. Alhamdulillah, sahih. Saya ingat ke kerja kat mana? Tak ada masalah kalau lagu tu. Faham? Cuma kita ni biasa kalau nak tahu hal orang, buruk-buruk orang. Kerana apa? Nak mampu orang. Betul tak? Situ ramanya berdosa. Okey? Kita main bola baru separuh, lepas tu kita berhenti sebab orang azam. Kita pun dah habis azam, kita sambung pula main bola. Boleh ke tak? Pula dah. Hukum meneruskan pekerjaan adalah makruh setelah azan. Kerana apa? Kerana tanakut dengan sunnah. Sunnah itu berhenti, sunat berhenti dan semayang dahulu. Tapi tidak haram. Yang haram itu ialah kita buat benda lain sampai ke hujung waktu. Dipanggil waktu tahrik, berdosa. Faham lagi? Soalan seterusnya. Kita tak mau khabar benda yang buruk atau bukan-bukan, tapi hati saya khabar, adakah boleh dosa dan macam mana nak hindarinya? Baik. Kita tak mau kata hak tak molek, hati tu kata juga. Jadi kalau kita mujahadah melawan nafsu supaya hati kita terjaga, pun dapat pahala juga. Kerana manusia ini diuji dengan antara benda yang memayahkan kita ialah berlawang. Apa berlawang? Kalau kita perangai tak molek, kita berlawang dengan perangai kita sendiri, nak ubah perangai kita. Kan orang panggil bersungguh-sungguh. Siapa sungguh-sungguh nak ubah perangai dia masih belum berubah, dia tetap usaha untuk berubah, mujahadah dia itu diberi pahala. Faham lagi? Kita nak khusyuk hari-hari tapi belum dapat khusyuk. 40 tahun dah bayang. Tapi cuba sama. Cuba kita tu berpahala di akhirat. Walaupun khusyuk kita tak ada. Faham lagi? Batu ujian Allah. Bolehkah orang haid baca 3 qul dan al-mulk sebelum dia tidur? Hukumnya boleh. Yang kata tak boleh, tolak tepi. Kerana ini khilaf ulama. Nampak? Yang kata la yaqra'u syai'an minal Quran haidun, perempuan haid tak baca Quran because di qiraatil Quran. Kosak baca Quran, itu yang haram. Tengok dalam kitab Imam Nawawi At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, ada orang yang menghafal Quran, maka kalau kita ni perempuan haid
Selalu kita doa amal dah baca 3 kul untuk sebelum tidur, jaga daripada khianat orang, jaga daripada sihir. Maka dalam hadis besar boleh juga baca sebagai isti'azah, sebagai doa pelindung, bukan niat baca Quran. Adapun kalau niat baca Quran haram. Okey? Macam kopang kan? Sama kan kalau kita nak tidur, Nabi kata kalau nak tidur baca 3 kul. Faham? Habis 3 kul, tiup di tapak tangan. Lepas tu sapu di muka sampai ke ujung kaki. InsyaAllah orang nak khianat tak jadi. Sihir tak sapa. Faham lagi? Tapi baca habis dah 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad. Sapa? Nampak? Habis. Kul a'udzu birabbil falaq. Sapa habis? Kul a'udzu birabbin nas. Sapa habis? Tiup di tapak tangan. Jangan 3 kul je. 3 kul. Kalau kira bodoh bang. 3 kul. Tahu tak? Sedap gamuk. Jadi tiba-tiba bini kita, "Hai, guana bang, boleh baca ke tak?" Lagi. Boleh baca. Jangan niat baca Quran. Bi ghairi qasdi qiraatul Quran. Ulama besar dengan tidak niat, tidak qasad membaca Quran. Faham? Tujuan apa? Tujuan doa saja. Hukumnya boleh. Macam kita dak mandi junub lagi, tiba-tiba dengar ada musibah, ada orang accident ke apa. Kita boleh tak kata innalillah? Boleh ya. Padahal innalillah itu ayat Quran, tapi jangan niat baca Quran. Niat memperingatkan zikir. Faham lagi? Hukumnya boleh. Soalan seterusnya. Saya puasa sunat Isnin Khamis. Betul? Kamu cakap. Kakak dari KL bagi duit RM50 buat buka puasa. Katanya duit tu buat belilah makan buka. Saya kena beli makanan buka saja ke boleh beli benda lain? Bagus soalan. Dia ni puasa sunat. Kakak dia pitih RM50 lah. Baik punya kakak. Faham lagi? Kakak gini aku cari. RM50 ya hari kita ambil lah dia. Tak boleh barang buka puasa. Dia pergi beli barang tu 30 je. 20 saya dia boleh buat beli pen. Boleh. Yang tak boleh kakak dia besar. RM50 ni untuk beli awak makan buka saja. Kalau dah habis beli untuk buka esok pula. Tak boleh beli benda lain. Sebab kalau kakak dia tak ambil RM50 awak buka puasa, tu balik yarji'u ilal urfi, kembali pada uruh. Uruhnya kalau kita gitu, kita tak mestinya nak bagi 100% untuk tujuan kita suruh. Tapi sekadar mana yang dia beli sudah memadai, kerana hasrat kita nak dapat pahala menjamu orang berbuka. Faham lagi? Tak ada masalah. Apakah hukum masuk dalam kedai arak? Hukumnya haram dan harus. Bila haramnya? Haram masuk nak beli arak. Haram. Bila harusnya nak panggil nak khabar ada tahlil mana ni. Dah apa kena masuk dalam kedai arak? Pasal pot dara dia kerja kedai arak, tukang jual. Nampak tak? Jadi malam ni tak ada orang takut ramai orang dok katik, jeput pot dara dia seorang, token arak. Tak nak buat apa ni. Tu arak hal lain dia pasal. Tahlil hal lain, tu bang si bunyi. Atau nak khabar nak atur jemputan kahwin. Nak atur mana? Atur ke anak dara. Anak dara ni. Anak dia kerja kedai nombor ekor. Boleh masuk ke dalam mereka, tapi menjadi fitnah kalau orang tengok. Betul tak? Keluar saya ada bau air kecil sikit je, tapi saya tak tahu bila kena air kecil. Kena solat belakang, kena qada belakang solat saya atau ke guana. Baik. Bila kita semayang, kita pakai satu helai seluar. Lepas pada semayang, kita bau air kecil di seluar itu. Okey, wajib qada tak semayang tu? Jawabnya, kat mana kita rasa action itu kena? Lepas semayang atau sebelum semayang? Kalau sebelum semayang subuh, kena air kecil itu. Subuh tadi kena ulang semula. Kerana syarat sah semayang, suci daripada najis. Tanda ada najis, ada 3 sifat. Bau, rasa dan warna. Sudah ada satu bau, sudah memadai. Belum lagi suci. Jadi kalau rasa kena sebelum subuh, maka semayang subuh tidak sah. Rasa kena lepas subuh, semayang subuh itu sudah sah. Tengok dengan isytihad dan rasa-rasa kita sah pada fiqh. Faham tak lagi? Kayak gitu. Aurat kita sesama perempuan dan laki-laki macam mana? Laki-laki dengan perempuan. Kita laki-laki sama laki-laki, baina surah wa rukbah. Perempuan sama perempuan, baina surah wa rukbah. Sama saja. Pusat sampai ke lutut. Tak boleh kita duduk rumah sewa, duduk hostel, duduk IPT semua, pakai spender je jalan dalam sekamar. Lagi. Kau tak? Berat-berat tu. Jangan duduk rumah sewa, lelaki belaka.
Nolek lo lalang dia mari lah. Faham lagi? Itu benda berdosa belaka tu. Dia tak ada kau puang. Tu kata bodoh. Bukan masalah kau puang. Laki-laki haram melihat aurat laki-laki. Dan aurat laki-laki mana? Auratul rajuli baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki pusat sampai ke lutut. Jadi muda umur saya tu kawan mau. Jadi pakailah seluar 3 suku. Tak mau pakai baju pun. Faham? Laki-laki buka dada boleh. Tak ada masalah. Sama laki-laki. Okey? Pakai seluar sampai kat lutut. Seluar 3 suku oh. Faham lagi? Kamu pokoknya. Boleh tu. Puang sama puang tak boleh kau. Pakai spender je duduk asrama. Faham? Tak boleh. Kita nak minta maaf dengan mak kita kena khabar tak? Apa punya kesalahan? Jawabnya kena khabar. Melainkan kalau kita khabar, mudarat. Kita khabar, dia tak mengaku anak. Kita khabar, dia halal kita. Kita khabar, dia bunuh kita. Kita khabar, dia cederakan kita. Tak apalah. Tak usah khabar kita. Nak minta maaf sekali salah silap lah. Kerana ad-dararu yuzalu. Kemudaratan jangan cari. Tapi mak kita tak siapa dah. Dia nak katok pada kita dengan kapau. Kita pun khabar wajib kena khabar, kena terang. Jahat kita tadi. Okey? Soalan seterusnya. Kalau orang bayar air untuk 20 orang bagi pada budak sekolah, tapi masa tu budak tak ramai, dah boleh tak bagi seorang budak 2 air dan bagi pada budak yang tak hadir sekolah sebab temang dia mak menjaga tepi saya. Baik. Kawan ni PPT makan, dia PT tutup makan 20 orang, tiba-tiba mari 18. Boleh tak pergi PT tutup makan untuk 20? Hukumnya boleh. Tapi kalau yang beri PT tu pesan, kalau ada seorang yang tak mari, mesti simpan bagian dia untuk esok. Wajib kena simpan. Soalan seterusnya. Apakah hukum kakak saya isap beg? Puang isap beg. Ini banyak ni. Daripada Batam Barat melarat ke Terengganu tu. Semua jenis isap-isap ni ada 2. Satu, yang paling banyak berlaku, dia memudaratkan kesihatan kita. Hukumnya haram. Yang tak mudarat, maka tidak haram. Hukumnya makruh membuang-buang harta. Kebanyakan rokok biasa, sigaret, tobacco ataupun vape, dia merosakkan kesihatan. Maka Nabi Allah sebut dalam Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu sengaja rosakkan kesihatan kamu. Kerana kesihatan itu adalah nikmat Allah. Nikmatani maghbunun bihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ada 2 benda nikmat yang banyak orang sia-siakan di akhir zaman ini. Pertama, sihat tubuh badan. Disia-siakan dia. Kalau belah luar tak belak, Kuala Lumpur, wilayah Selangor, malam-malam berduduk puang isap shisha. Kita lari malu. Faham tak? Dah masuk kedai kan nak makan roti payah. Tengok itu bau. Dah nak duduk mana ambil gambar dah orang mampu keras tu. Tambah lari dulu lah. Berasak kelung. Bandar ni kecek duduk puang, bau strawberry lah, bau ciku lah, bau macam-macam. Kalau berobat boleh lah. Apa-apa isap rokok tu seduang. Boleh lah. Duk rumah tu isap. Nak suruh mampu seduang. Apakah hukum laki-laki pakai tuala lepas mandi kolam? Tetapi pusat dah tutup sampai lutut. Boleh tak? Orang ramai ada di situ. Orang laki-laki tak pakai baju, pakai tuala saja. Boleh atau tidak? Boleh dan tidak boleh. Bila boleh, laki-laki belaka ada di situ. Kerana atas pada pusat bukan aurat sesama laki-laki. Bila tidak boleh, ada perempuan bukan mahram. Kerana atas pusat laki-laki ialah aurat pada perempuan bukan mahram. Nampak? Gambar kita tak faham tadi. Tak ada basuh kereta, bini dia nak tengok belah dia tak kaju. Padahal aurat. Kita dengan suami dia tidak aurat. Kerana dia lelaki. Kita dengan bini dia aurat. Dah bodoh, dah pergi dengar. Apa kemampu dah 3 ke hukum. Apakah hukum tak kalau anak dara saya tiap kali saya suruh mandi, dia buat muka dengan saya? Nak belaki tu. Apa payah nak mandi tu, bui laki molek-molek ada mandi. Faham lagi? Apa benda punya anak dara, abang mak suruh mandi. Faham? Sebab tu kena ada ayah.
Mak ni dah orang tak takut mana. Andi ni orang bangkai tadi dah. Dah Andi pada gerak lagi. Dia takut. Kena ayah dia balik. Mana? Nampak? Habis konyol-konyol habis. Ni bilik air beruh habis. Faham lagi? Dia kena gitu. Betul tak? Bekeng tak ayah? Bekeng lah. Ayah ni bekeng. Dia alah dengan mak je. Nampak? Kalau dengan mak dah ayah je. Kau ayah. Mak atau mesej kosong je. Debik tahi ayah. Mesej kosong. Dah ada tulis benda. Jeng ayah. Natang nak benda puluk ni. Sudah dah lah. Bini atau mesej kosong. Kalau buat titik sutik pesang tu. Cara nak mencari ketenangan di dalam hidup. Taat perintah agama. InsyaAllah tenang. Faham lagi? Sebab orang kafir yang kaya-kaya bunuh diri tu bukan miskin. Hari-hari bunuh diri dia ni orang kaya. Faham? Pitih banyak. Pitih tak habis. Ada mansion. Mansion ni mana harta yang banyak lah. Kalau harta sikit ada orang mansion. Rumah-rumah besar. Ada helikopter. Buat apa bunuh diri? Kerana hati kan? Tidak tenang. Kerana dia tidak berpegang dengan Allah. Orang yang hatinya tenang ialah dia berpegang dengan yang hidup tiada mati. Allah itu hayyun la yamut, yang hidup yang tidak akan mati. Jadi kita bersandar dengan yang hidup tidak mati-mati, jadi kita ada kekuatan. Lepas tu orang beriman, dia sentiasa ingat Allah, Allah beri kejayaan, alhamdulillah. Allah musibahkan dia, inna lillah. Tidak ada sesuatu yang rugi. Allah beri untung kedai, dia dapat syurga. Allah rugikan perniagaan, pun dapat syurga juga. Kerana dua-dua kembali kepada Allah. Semua barang pinjaman saja. Barang pinjam. Kita ni Allah beri pinjam. Kalau tak beri pinjam kesihatan, dah 5 hari. Betul tak? Duduk hospital tu. Hospital ada orang buka kitab hospital. Faham lagi? Duduk hospital ada orang ngajar dah. Duduk tabek gitu kan. Lambat cucu mari. Sekali mari pula. Nasi kapik sambar. Nak kali kapik sambar. Faham lagi? Nampak? Esok selalu beli nasi kapik kuah mengamuk toki. Faham lagi? Hak tu dia pandai. Patut jek tak tekut toki. Duduk atas beg hospital tak semayang? Tak semayang, dosa. Dia jangan sakit kena semayang juga. Dia ingat ke tak yang semayang dah sakit. Bodoh. Orang ngajar dia kata tunggang agama. Tidak hari. Waktu dia kata ingat ke sakit tak ayah semayang. Korok mu. Faham lagi? Sedap gamok. Apa nasi kapik sambar nak mi goreng mamak. Lalu dosa tom yang nak udang beli. Tom yang nak kedai hak sama. Udang ayah sikit. Jangan beli tom yang. Masa tak mayang tu. Bubuh sepoket rezek. Melata puai. Faham? Dah mana? Dah mana tu dah semayang. Dah dimakan tom yang. Mama sepoket tu. Belum masuk neraka. Betul tak? Dah mati masuk neraka tu lagi. Boleh dah jamak kosong sengaja tambah jarak lagi biar cukup. Sebab perjalanan 65 tapi tambah jadi cukup. Dia ni nak jalan kalau pergi ikut jalan patah. Nak 70 kilo ke. Jalan patah dungu contoh. Pulau Serah 70 kilo. Okey? Tak boleh. Dia 85 baru boleh jamak. Dia pun bahang ke highway. Sengaja. Bukan kerana nak supaya highway itu jadi derah, highway itu jadi selamat. Tak, supaya tambah jarak. Dia pun tambah daripada 70 dapat 90 ke highway. Faham? Boleh dah awak gitu? Boleh. Dah jamak dah boleh. Tambah boleh. Kau anda mula nak kena amu, tak ada orang nak larang. Kau anda nak tambah, betul tak? Nak jamak tak boleh. Kerana jamak ini mestilah hak yang kita berjalan bukan tujuan nak jamak. Kalau berjalan tujuan nak jamak, tak sah jamak. Duduk ladang, tiba-tiba pukul 12.30, tengah jam belum lohor, dia start motor, pergi tang Pulau Serah. Apa? Kaki semayang lohor, boleh buat dua. Apa? Musafir.
Faham? Tak boleh. Kerana tujuan dia pergi musafir supaya boleh jamak dan qasar. Tak boleh. Begitu juga tak cukup, sekalian tambah. Tapi kalau tambah itu kerana mengelakkan sesak, tambah itu lari daripada jam, tambah itu tambah jadi kena banjir, tambah itu nak suruh lalu tempat yang selamat tak kena hujan, hukumnya boleh jamak. Okey? Soalan seterusnya. Saya ketuk bunyi slow ke? Boleh tak teruskan solat? Kau mana rekor ni? Dia ketuk slow. Biasa ketuk slow ni orang lelaki lah. Orang lelaki memang ketuk slow tau. Orang kuat. Sebab tu mu kalau nak nikah bila-bila, mungkin dia tanya anak beranak dia ketuk kuat ke tak? Sebab rapang biasa kalau muka comel ketuk kuat. Muka comel, boom, bunyi gitu. Kejut mu tengah makan nasi, sodok tu ikan telur kuning dalam hidung. Faham lagi? Jangan main rapang kalau muka comel memang ketuk kuat. Aku tahu. Jadi ketuk kahar ke ketuk kuat ke yang membatalkan wuduk, khuruju syai' min sabila ini, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Sesuatu tu apa? Sesuatu tu kencing, berak, angin. Tu yang golek. Kencing, berak, angin. Angin tu arah angin. Kita panggil kentut. Faham lagi? Jadi kentut berbunyi batal, kentut berbau tidak berbunyi batal, kentut tidak berbunyi, tidak berbau, keluar angin saja batal juga. Yang tak batal, dia duduk dalam perut saja. Daripada usus kecil lalu ke usus besar, daripada usus besar ronda sampai ke pintu dubur, tak jadi keluar, gostang balik, U-turn mula ke usus besar, duk main gitu dalam perut, itu bukan kentut, tidak batal. Okey? Soalan yang seterusnya. Adakah boleh kita sebagai makmum masbuk dirikan solat sebelah kiri imam jika sebelah kanan imam tidak boleh didirikan solat? Dengar baik-baik. Kalau kita seorang imam, seorang makmum, ni makmum, ni imam, ni makmum baru mari. Sunat duduk belah kanan. Okey? Tapi kalau belah kanan ada masyarakah, ada tiang, jangan duduk sakok gobok, jangan masuklah gobok. Duduk belah kiri. Dia boleh kan? Asal tidak ada masyarakah, mesti duduk belah kanan. Kerana Ibnu Abbas satu hari dia mari duduk, sadah duduk. Nabi tengah sembahyang seorang di Masjid Nabawi, dia mari ikut Nabi, berlari ikut. Pak dia duduk belah kiri. Nabi akak, dah dia kecil lagi, umur 10 tahun. Nabi akak boleh kanan. Menunjukkan tempat duduk tadi tidak betul. Jadi dalam kitab fiqh, kalau belah kanan tu ada najis, belah kanan tu ada halangan, belah kanan tu ada tiang, belah kanan tu ada lubang, takkan lagi masuk lubang pula. Duduklah belah kiri kerana ada dilonggarkan hukum daripada asal. Faham lagi? Soalan seterusnya. Berapa anggaran masa mualat jarak solat jamak takdim untuk solat yang kedua? Dia kata mualat ni maknanya berturut-turut, jarak-jarak mana? Ingat kalau kita semayang jamak takdim wajib mualat. Apa mualatnya? Lepas salam semayang pertama terus kena semayang yang kedua. Faham lagi? Tapi jamak takhir tak terlibat. Jamak takdim saja. Jamak takhir tak ada masalah. Musenggang sehari pun tak apa. Musenggang sejam pun boleh. Hak mana depan mana belakang pun boleh. Faham? Yang wajib mualat jamak takdim. Habis salam pertama. Contoh ni salam yang pertama Zuhur ni. Habis Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus bangun semayang asar. Itu panggil mualat. Baik. Boleh tak berhenti sekejap? Boleh. Katanya dia berhenti lengah. Baru dia berdiri. Sekira-kira tidak dilihat sebagai berhentian yang panjang. Panjang mana? Panjang pula bahasan ulama. Baik, kita ambil kau yang panjang, 2 rakaat semayang. Ada siapa gitu kau? 2 rakaat semayang, jangan celuh antara kedua ni. 2 rakaat lebih kurang 5 minit. Maknanya ada pendapat mengatakan jangan sampai 5 minit. Boleh berhenti sekejap. Tapi kita nak keluar pada khilaf. Seelok-eloknya nampak fasilun qasirun. Pendek saja perceraian ni. Faham? Boleh sekadar kita berhenti lengah, atau sekadar iqamah, atau sekadar perbetulkan serban dan kopiah, atau betulkan baju, atau seumpamanya
tidak mengapa. Kalau panjang sangat putus, lamanya walaupun tak buat apa. Lama ke dok? Lama kalau gini. Pada adat kalau kau nampak lama, maka dikira putus wala. Okey? Sama macam jawab nikah. Aku nikahkanlah nikah wahai Biru bin Hijau dengan Kelabu Asad binti Ori. Mas kahwinnya RM800 tunai. Disenyap. Orang tengok senyap lagi. Aku terimalah nikahnya. Putus wala. Kerana apa? Pelik panjang sangat ni. Nampak? Tapi kalau sedikit dimaafkan. Okey? Bolehkah saya pulang musafir tengah malam dan solat jamak takhir di rumah kerana telah lewat malam nak singgah di masjid? Baik. Dia nak semayang jamak takhir, pulang daripada KL sampai di Temeloh orang bang isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata tak apalah, semayang dekat Bukit Jong. Okey, bayang jamak takhir. Sampai di Bukit Jong, dia kata tak apalah di rumah dah. Kerana apa? Kerana malas dah nak pergi RNA Bukit Jong, balik rumah. Hukumnya boleh tak semayang? Boleh. Tapi namanya bukan jamak, namanya qada. Kerana apa? Waktu semayang maghrib sudah habis. Awak semayang di rumah. Nak semayang di rumah, nak namakan semayang jamak, mesti dalam perjalanan. Ni perjalanan apa dah sampai di rumah? Namanya qada. Okey? Soalan seterusnya. Apakah hukum suami tipu bini? Suami tipu bini memang banyak dah berlaku. Bini tipu suami itu pun biasa. Hidup kita ni badidang. Kalau dak bini tipu suami, suami tipu bini. Kalau dak anak tipu ayah, ayah tipu anak. Kalau tidak rakyat tipu kerajaan, kerajaan wajib kena tipu rakyat. Faham lagi? Itu sudah tak wajib dah. Itulah hidup kita penuh dengan penipuan. Dan dunia itu sendiri menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ni melainkan harta yang menipu kita. Kita cari macam nak mampu daripada umur 30 kerja ripun pitih, nak buat tua baru boleh buat umur bahang di bini kita. Kita masuk kubur. Lagi boleh dia belaka. Buat naik laki baru, kereta kita tukar bayar, laki baru dia yang naik. Itulah orang puang. Tidak setia. Betul tak? Orang lelaki ni kalau nak mati bini nikah pula tak? Tak dah. Ku nantimu di pintu syurga. Betul tak? Baik. Jadi tipu hukumnya haram. Cuma dosa kecil, dosa besar. Nampak? Tipu makruh ada tak? Ada. Dia duduk cakap seorang dia kata, aku ada tanah okey ayam. Cakap seorang dia. Makruh cakap lagu tu. Pasal mana ada tanah? Mu tipu dirimu sendiri. Faham lagi? Tipu orang ada yang dosa kecil, ada yang tidak berdosa. Tapi dilarang syarak. Contoh, dia lalu kot stadium, tengok orang main bola dalam, dia berhenti traffic light tak boleh, dengar sorak, dengar sorak. Dia balik kampung dia Bukit Titi, gaya mana? Lalu tengok bola, dia pelawak. Makruh cakap lagu tu. Berapa kosong? Bahasanya macam 8 kosong dah ni. Padahal bola bahang palang 2 T, bahang pala lepri 3 T dah asal belaka. Faham lagi? Pelawak yang pelawak korang tidak sampai mudarat korang, dosa kecil. Pelawak sampai mudarat korang, dosa besar. Contoh mudarat, harta orang hilang, dengan mu pelawak, harta orang boleh kemung, dengan mu pelawak, orang yang jahat terlepas, orang yang baik terkurung, dengan mu pelawak, jadi tidak betul dalam keputusan mahkamah, dengan mu pelawak, jatuh maruah orang, berdosa besar. Faham lagi? Jadi kalau suami tipu bini, berdosa, bini tipu suami, berdosa. Anak tipu mak, haram. Mak tipu anak pun haram. Semua tipu haram belaka. Melainkan yang diistisna, dikecualikan oleh Nabi dalam beberapa hadis. Antaranya Nabi kata dibolehkan menipu dalam peperangan. Maka dalam peperangan dia tipu musuh dia, hukumnya tidak berdosa. Atau dia berbohong untuk mendamaikan orang, hukumnya tidak berdosa. Hak ni waktu baik kapok nak belawang ni. Hak ni waktu baik kerih, ambil daripada dera nak tikam. Faham lagi? Kalau hak ni tikam, hak ni elok, hak ni dalam kapok, hak ni elok. Sekejap lagi salah seorang akan mati.
Kita kata sabar, tak baik, balas sama seagama. Tak mau dengar. Kita pun pelawak. Bila kita pelawak, dia berhenti balas, tidak berdosa. Hadis sahih. Faham lagi? Dan yang terakhir, kentut tak tahu keluar kedok. Kentut lagi. Sikit je, macam masuk semula kentut tu. Adakah kena solat semula? Ada ke kentut boleh masuk semula? Dia boleh masuk semula ni najis. Boleh masuk semula. Faham tak lagi? Dia baru tubik sikit, dah nak terang, ruk masuk mula. Atau cacing. Cacing dia kan, tubik paruh masuk mula. Faham? Cacing ada tak orang sakit perut kan? Cacing. Cacing ni kalau tubik, masuk semula, batal wudu. Bukan tubik jatuh dalam mangkuk jambang. Dia tubik separuh je. Faham? Ditubik separuh, dia tengok di poster, hari ni merata, esok minyak turun. Dia pun masuk semula. Faham? Logang hukumnya batal juga wudu. Dalam kitab Sabilul Muhtadin ada. Faham lagi? Tapi kalau ketuk, keluar dah angin pergi masuk mula boleh? Tak boleh, batal. Walaupun tidak berbau. Hak dalam hadis sahih, bunyi atau bau ala sabilil ghalib, atau jalan ghalib. Kadang-kadang tak bau, tidak ada bunyi, keluar angin, batal. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, allimna bima yanfa'una, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas sembahyang isyak, kita sembahyang hajat 2 rakaat untuk adik Aisyah Medina binti Muhammad Ridwan, dan juga untuk kakaknya Nur Batrisha.